Baru-baru ini, suami kepada influencer dan usahawan Shaniana Natasha iaitu Chaudhry Wasim telah menjadi perhatian ramai apabila dia dilihat membawa beberapa beg kecil untuk diberikan kepada jururawat di sebuah hospital swasta. Menerusi video yang dikongsikan oleh Shaniana di TikTok, awalnya kelihatan suaminya itu memegang beberapa beg kecil tersebut sewaktu datang melawat isteri tercinta di hospital berkenaan. Dia turut menunjukkan barangan kemas yang diberikan oleh suaminya kepada jururawat di hospital itu adalah loket dengan pelbagai reka bentuk. Di ruangan komen, Shaniana turut memaklumkan suaminya itu memberikan loket emas itu kepada semua jururawat yang menjaganya dan bayi. Ni apa? Uyo. Love. Oh, love pula. Next. Eloklah. Macam-macam dah. Banyak lagi nak next pun tak payah lah. Mana?